program vaksin ini. Kita peringkat pertama kita kena setuju dulu bahawa vaksin ini adalah satu program yang bagus. Tentang pengkhususan vaksin itu kita cerita balik. Apa dia vaksin ni, setara mana dia, keberkesanan dia, protection dia setara mana. Sebab bukan semua vaksin tu protection dia 100%. 100%. Sebagai contoh BCG. BCG bukan protection dia 100%. Ni kena faham. Jadi orang yang ambil vaksin BCG, bahkan vaksin BCG ni satu vaksin yang wajib. Nah? Tapi protection BCG ni dalam sekitar 80% saja. Maknanya dalam 100 orang, cuma 80 orang saja yang dilindungi daripada jangkitan TB. Ni kena faham. Jangan kita rasa, bila ambil BCG, kita dah protected, kita boleh pergi dekat orang kena TB. Tak boleh macam tu. Sebab protection BCG ni cuma 80%. Tapi dia, yang bagus BCG ni, ikut kajian dia, ada kerana BCG ni, dia boleh menghalang daripada jangkitan TB yang teruk. Sebagai contohnya TB meningitis, jangkitan TB dalam otot, dia boleh menghalang. Ataupun TB dalam perut, dalam kidney, buah pinggang, dia boleh halang. Tapi, protection dia cuma 80%. Dan nanti kata lagi, 20% lagi mungkin kena juga jangkitan TB. Yang ni, kena faham. Jadi, dia varies. Dia berbeza antara satu vaksin dengan vaksin yang lain. Tapi asasnya program vaksin ni kita terima dulu sebagai satu metod pencegahan. Kemudian ada dalam setengah vaksin ini, macam soalan tanya tadi tentang halal dan haram. Ada bahan-bahan yang haram di dalam vaksin. Apa yang saya nak sebutkan sini, ikut kenyataan daripada Ketua Pengarah Kesihatan, saya pun tak tahu, saya tak terlibat dengan mana-mana company vaksin. Jangan kata saya terlibat. Ikut kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan hari ini, bahawa tidak ada sebarang vaksin yang diwajibkan di Malaysia berasas daripada sumber yang haram. Maknanya tidak ada daging enzim babi ke, tidak ada. Mercury. Tidak ada yang haram tu. Tetapi yang dibekalkan di luar daripada negara kita mungkin ada. Mungkin ada. Jadi sebagai contoh, kalau boleh saya ambil sekarang contoh dia adalah rotavirus vaksin. Rotavirus ni boleh menyebabkan diarrhea yang teruk pada kanak-kanak. Ada sebahagian daripada rotavirus vaksin ini yang ada berasas daripada babi. Tapi tak ada dalam negara kita. Program yang diarahkan vaksin dalam negara kita, hepatitis B, DPT, ataupun MMR ke, BCG ke, polio ke, semuanya adalah halal. Sebahagian daripada vaksin ni, dia menggunakan adjuvant. Sebab apa digunakan adjuvant? Sebabnya kadang-kadang bahagian-bahagian kuman ni, sebagai contoh, kita pakai organ, kaki kuman ke apa kuman ni, dia untuk kuman nampak, untuk tubuh kita nampak, sebab kuman ni kecil, ni nanoteknologi punya ni, kurang daripada mikron mungkin bahagian kuman tu. Dia terpaksa tagkan dengan benda yang besar, dia panggil adjuvant, supaya sel pertahanan badan kita, immune system kita boleh nampak dan boleh makan benda tu dan boleh produce antibody untuk lawan kuman tersebut. Dan sebagai daripada adjuvant ini adalah daripada logam berat, sebagai contohnya aluminium atau sebagainya. Tapi sebenarnya semua benda ini telah melalui proses clinical trial yang ketat, terutamanya untuk program imunisasi negara. Maknanya dia cuba kat tikus, dia cuba kat orang sihat, baru cuba untuk bayi. Ini bukan ubat herba, betul cuba untuk population groups. Bukan begitu. Dia cuba peringkat ini. Dan dos yang dikenakan itu adalah dos yang selamat, dia boleh escape daripada tubuh. Tidak ada masalah. Dan yang kita sebutkan, vaksin ini, vaksin ini benda biologi. Pendengar baru tahu lah. Mungkin saya bila tengok soalan baru tahu ramai yang bukan daripada medical ground. Jadi program vaksin ni sendiri adalah benda biologi. Benda biologi ni dia tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu sejuk. Dia kena simpan dalam suhu yang terkawal. Suhu terkawal sebab dia takut mati. Kalau kuman tu berbentuk kuman yang lemah kita sebut tadi,
attenuated bakteria ataupun attenuated vaksin tadi, dia lemah, dia tidak boleh mati. Kalau mati, dia tidak memberi kesan kepada imun sistem tubuh kita. Jadi dia kena kawal sebagainya. Dia ada benda biologi. Bila benda biologi, kita nak kuman tu sendiri, kita nak grow dia, kita nak hidupkan dia. Boleh hidupkan macam mana? Hidupkan dalam telur sebagai contohnya. Ada 2-3 tempat yang boleh hidupkan kuman ni. Tapi semua ini ada bentuk-bentuk yang di bawah kawalan. Bukan bentuknya kita pakai ambil sambil lewat saja begitu. Sebab itulah apabila misi nak bagi kuman, nak bagi vaksin ke kita, misi akan terus tanya, ada allergic pada telur tak? Sebab apa? Sebab ingredient dalam vaksin tersebut, dia grow kuman tersebut, dia hidupkan kuman tersebut dalam telur. Maka misi itu pun tanya, ada allergic pada telur tidak? Dan sebagainya. Hampir semua vaksin yang dibuat ni melalui satu proses clinical trial yang sangat ketat, saya sebutkan. Kecuali benda yang mungkin melibatkan wabak yang sangat teruk. Dia berdasarkan kepada prediction. Sebagai contohnya H1N1 baru-baru ni. H1N1 tu ketat dah, tapi tidak seketat vaksin lain yang saya sebut ni. Kalau vaksin lain tu mungkin ambil masa 2 tahun, 3 tahun untuk clinical trial saja. H1N1 ni ataupun flu vaksin ni, dia sebab dia merebak sangat cepat. Sebab orang travel sekarang ni, berjalan dengan kapal terbang, boleh masa 1 hari saja. Kalau kena macam SARS, habis dah. 1 hari saja. Jadi kerana itu, maka dia melalui proses clinical trial, tapi masa yang mungkin singkat, mungkin 6 bulan saja, yang menyebabkan bukan semua kumpulan sasar ni dicuba secara klinikal dia. Yang tu yang kadang-kadang kita tak tahulah. Tapi betulan, alhamdulillah tidak ada H1N1, wabak H1N1 sekarang ni. Okey. Okey, soalan yang kedua, yang tu yang saya sebutkan. Halal dan haram tadi, kalau babi, jelas kita cuba avoid. Unless ia menyebabkan life-threatening condition. Kalau babi, kalau sumber babi, semua anjing. Sumber yang lain, sumber yang berbentuk toksin lain, toksik lain. Logam berat ke, ataupun sumber, sebab telur, dia tidak boleh injek dalam tubuh kita. Kena makan, baru dia tidak bahaya. Kalau injek, dia mungkin beri kesan sampingan. Yang tu kena faham. Yang tu kita panggil sebagai kemungkinan ada adverse effect. Jadi adverse effect tu dia kena balance antara kelebihan dia, benefit dia dengan kesan sampingan dia. Kalau benefit dia lebih daripada kesan sampingan, dia akan bagi pesakit. Dan dos yang diberikan, semua dos dalam peringkat kawalan. Yang sepatutnya dalam populasi yang biasa, tidak ada masalah. Maknanya enzim tubuh budak kecil ni, baby ni, cukup untuk excrete semua benda yang tidak bagus daripada tubuh tersebut. Jadi, tapi kalau benda ni secara individu, katakan kita nak injek telur saja dalam tubuh, maka hukum dia haram. Tapi kalau telur tu sebab kita nak injek vaksin tersebut, maka dia jadi harus. Sebab dia, benefit dia overcome dia punya harm tu. Kelebihan dia mengatasi dia punya bahaya dia. Lemak imun sistem. Ada lemak imun sistem. Okey. Lemah imun sistem. Saya nak sebutkan ada soalan kedua tentang lemah imun sistem. Sistem pertahanan tubuh kita ni Allah Taala buat dia untuk menjaga tubuh kita untuk lawan kuman, lawan penyakit. Kalau terlalu kuat dia bahaya. Sebab dia akan lawan sel sendiri. Nama dia autoimmune disease. Boleh tengok balik lah, autoimmune disease. 2-3 penyakit autoimmune disease saya boleh sebut sini. Antaranya adalah SLE. Bahaya. Antibody banyak lawan itu, rheumatoid arthritis, lawan sendi. Ada 2-3 disease lagi yang bahaya. Jadi, immune system kita dalam keadaan terkawal, hak tertentu, bagus. Untuk kata immune system kita lemah, dia perlu diagnosis perubatan. Sebab itulah saya kadang-kadang heran, pelik rasa, apabila Tok Bomoh kata dia boleh cure penyakit kencing manis. Sebab apa? Sebab dia tak tahu apa dia penyakit kencing manis ni. Ada Tok Bomoh kata boleh cure apa dia? Cure leukemia. Pasal apa? Kita pun tak tahu. Sebab dia kata dia leukemia pun tak tahu apa dia. Saya nak cerita tentang kencing manis lah satu. Kencing manis ni orang kita dia ingatkan kalau kencing keluar gula, semut pergi kat gula, itu kencing manis. Padahal kencing manis ni bukan macam tu. Kencing manis ni adalah metabolic disease. Penyakit dalam tubuh dia. Yang mungkin dia kencing tu tak manis pun. Masin juga. Kalau rasa apa.
Bukannya manis. Batulah orang kampung kata nak boleh kencing manis ni makan akar bakar wali. Sedangkan akar bakar wali tu kencing dia mungkin jadi pahit. Tapi dia tidak mengubati penyakit kencing manis. Dia cuma mengubati air kencing tu daripada manis jadi pahit. Itu saja. Dia tak betul dari sudut konsep tu. Begitu juga dengan immune system lemah. Sistem pertahanan tubuh yang lemah. Kena ada diagnosis tu betul daripada doktor. Nak tahu immune system lemah, 2-3 penyakit yang saya boleh beritahu immune system lemah. Satunya HIV, AIDS. Ramai orang tahu HIV, AIDS. Immune system lemah. Yang kedua, yang mungkin dia ambil ubat-ubatan cytotoxic drug sebab dia ada kanser mana-mana. Dia ambil ubat cytotoxic dia akan serang sel darah putih, menyebabkan sistem imun pertahanan badan dia lemah. Selain daripada itu, ada orang yang penyakit dia sebab keturunan, dia tidak ada bentuk-bentuk imun sistem tertentu yang menyebabkan dia mudah kena penyakit tertentu. Ada juga macam tu. Tapi diagnosis ini mestilah melalui doktor. Dan doktor dia bukannya doktor dekat klinik saja. Dia kena ambil darah tu bagi makmal, tengok apa dia yang tak ada, masalah apa dia. Baru dia tahu diagnosis tu, dia boleh bagi ubat pula untuk penyakit tersebut. Bukannya ubat tu berbentuk kadang-kadang tu untuk makan akar kayu ataupun makan ubat MLM untuk increase dia punya immune system. Tapi ubat tu mungkin perlu injection setiap berapa-berapa lama ataupun bila kena jangkitan kuman, dia kena injection. Terpulang pada masa tu. Tapi immune system ini bukannya untuk boost dia, untuk increase dia punya immune system dengan makan banyak. Bukan begitu cara dia. Allah Ta'ala tak buat gitu. Tapi macam saya beritahu pada awal tadi, nak increase immune system, mestilah melalui ujian kepada dia. Mesti cabaran pada dia. Antara bentuk cabarannya adalah dengan bagi vaksinasi. Kita bagi kuman yang lemah, supaya immune system dia akan membiak dan akan ingat bahawa ini adalah kuman yang berbahaya. Jadi diagnosis tu kena betul daripada doktor dulu. Jangan daripada MLM, sebab awak nak jual ubat MLM nanti. Betulkah immune system tak ambil vaksin boleh dibina secara natural? Tahu tu. Betul atau tidak immune system boleh dibina secara natural melalui pemakanan dan sebagainya? Tak betul. Sebab design Allah Ta'ala buat tubuh kita ni, host ni, melainkan orang yang tak cukup makan ataupun malnourished. Malnourished tu dia immune system dia tak betul. Itu lain cerita. Tapi kata-kata orang Malaysia ni tak ada lah malnourished. Saya harap begitulah. Kalau tahu pun mungkin di luar pengetahuan saya, wallahualam. Tapi harap tidak ada orang Malaysia ni malnourished. Tidak cukup zat makanan. Macam orang di Afrika, kwashiorkor, malnourished. Bukan begitu. Tapi kalau makan saja untuk kuatkan immune system, itu tak betul. Sebagai contohnya, amalkan makanan apa dia? Macam ni untuk kuatkan immune system. Tak betul. Tapi ada 2-3 benda yang boleh bagus. Sebagai contohnya, kita makan buah-buahan sebagai contoh. Sebab dalam buah-buahan ni ada vitamin C. Vitamin C ni dia ada komponen antioksidan yang tinggi. Antioksidan. Dan antioksidan ni penting sebab apa? Sebab tubuh kita nak develop dia punya terutama peringkat untuk mencernakan apabila kuman sel darah putih makan kuman, dia nak hadamkan kuman tersebut, dia perlukan antioksidan. Kadang-kadang. Tapi dalam peringkat jangan banyak sangat lah. Banyak sangat tak boleh juga sebab dalam keadaan terkawal. Tapi asalnya makanan secara umumnya ataupun vitamin C secara umumnya kita ni cukup. Kecuali orang yang kena penyakit scurvy. Scurvy ni dia macam mana? Dia pergi ke belayar, tidak ada zat vitamin C. Putus vitamin C. Kita ni tiap-tiap hari makan sayur ada, makan buah-buahan ada. Ini sudah cukup untuk vitamin C. Jadi tidak secara natural dia sepatutnya kuman sepatutnya immune system ini dikuatkan melalui cubaan kepada tubuh kita ni. Jangan kita cuba sendirilah. Bagi injection typhoid kat tubuh habislah gitu. Kita nak bagi dalam keadaan terkawal, dalam keadaan kuman tu lemah. Bilangan kuman tu kena ukur berapa ekor nak bagi tu. Kalau dalam kiraan kita mungkin 10 to the power of 3 gitu. 10 kuasa 3, 10 kuasa 5. Tengok kuman macam mana. Macam mana manusia lain boleh protect manusia lain dengan cara apa? Soalan yang keempat ini adalah tentang macam mana manusia lain boleh protect manusia lain.
Sebagai contohnya, saya ni ada dah terima vaksin katakan hepatitis B, maka protected untuk diri saya. Hepatitis B ni sebab dia ni merebak secara darah, maka saya tidak boleh nak bagi cross protection kepada orang lain. Sebab dia merebak melalui darah. Melainkan katakan isteri saya ada hepatitis B, dia nak sebar kepada saya, dia tak boleh sebar sebab saya protected. Cumanya dia mungkin boleh sebar kepada anak dalam kandungan. Yang tu yang jadi masalah. Sebab itu apabila anak dalam kandungan keluar, dia kena terus bagi vaksin hepatitis B. Sebab kita tak mahu anak tu akan ingat bahawa hepatitis B yang ada dalam tubuh dia ni part of the tubuh dia, menyebabkan immune system dia tak lawan benda tersebut. Jadi kita tak mahu macam tu. Macam mana manusia ni apabila kita terima vaksin boleh protect pada orang lain? Sebagai contohnya dalam kes pertussis, batuk kokol, pertussis. Pertussis ni, katakan population kita ni ada 100 orang. Satu pulau ni ada 100 orang. Pulau ni tak keluar gimana, duduk dalam pulau tersebut saja. Maka dia pun bergaul di kalangan dia saja. Bila bergaul dengan kalangan dia saja, sekiranya 90% atau 80% daripada penduduk pulau tersebut dapat injection vaksin ini, maka dia akan cover orang lain. Sebabnya dengan anggapan ni hepatitis lah, dengan anggapan ni, dengan harapan sepatutnya 100% terima. Tapi ada yang jenis masa nak bagi injection tu tiba-tiba demam, ataupun masa nak bagi injection tu tiba-tiba api elektrik mati, menyebabkan vaksin dalam tubuh dia rosak. Vaksin yang disimpan di klinik rosak, misi pun bagi juga contohnya macam tu. Jadi dia tak ada antibody, dia tak ada antibody. Itu dah exception dia. Bukannya jenis ni kita sehati sepakat tak mahu terima. Bukan begitu. Ni dalam kes exception yang saya sebutkan tadi, macam budak ni demam masa nak bagi ataupun sebagainya. Dalam kes begitu, sekiranya 80% daripada penduduk pulau tersebut ambil vaccination dan ada antibody, maka kuman tu tidak ada lagi tempat dia nak jadi carrier. Menyebabkan ataupun pergaulan orang ni antara yang tak kena vaksin tu dia dah dilute dah. Dah cair dah. Menyebabkan kuman tu payah nak merebak lah. Begitu. Itu kita panggil macam mana orang lain boleh lindungi orang lain. Tapi dalam keadaan yang banyak lah. Bukan dalam keadaan 10% saja yang terima vaccination, 80% tak terima, 90% tak terima vaccination. Tu tidak ada protection. Ataupun orang yang tak terima vaccination, katakan dalam kes pulau tersebut, 90% penduduk pulau tersebut ambil vaccination dan ada antibody. 10% lagi mungkin ada ambil vaccination tapi tidak ada antibody, ataupun tak ambil vaccination sebagai contohnya. Tapi 10% lagi tiba-tiba dia pergi migrate ke tempat lain ataupun pergi melancong ke tempat lain. Tempat yang dia melancong tu tidak ada program vaccination, menyebabkan dia boleh kena jangkitan pula kat situ. Iaitu bahaya. Sebab tu kita advise untuk ambil vaccination. Lain kalau berbayar ni program yang percuma dan kena ambil lah. Masuk macam mana kita nak explain kepada parents yang anak mereka telah mendapat side effect. Untuk vaksin ni kita memang maklum apabila bagi injection, anak tersebut akan demam. Maklum. Hampir kebanyakan lah vaksin ni saya rasa ambil demam. Cuma demam tu dalam keadaan terkawal, mungkin sehari, mungkin 2 hari. Misi yang bagi injection tersebut, dia akan terus bagi selalu. Terus bagi maaf sikit macam terus bagi pada baby tersebut paracetamol, Panadol bagi terus. Jadi dia boleh makan terus Panadol tu. Injection makan terus, tidak ada masalah. Jadi tu atau side effect dia. Ada side effect lain, kalau contohnya kulit dia ada kudis ke, tiba-tiba misi tak nampak, injek tempat sama, mungkin kudis tersebut masuk ke dalam. Yang tu bahaya jugalah. Sebab tu bila pressure tu, misi akan cuba avoid, cuba elakkan daripada apa-apa yang boleh menyebabkan jangkitan kedua seterusnya. Sebab itulah dalam kes biasanya, misi tak akan bagi. Kalau anak tersebut sudah demam, dia tak akan bagi injection. Dia akan postpone seminggu lagi ke, baru bagi pada masa tersebut. Jadi, ini adalah antara side effect yang biasa. Side effect yang tak biasa, contoh budak tu bila kena jangkitan, kena injection, tiba-tiba kena febrile fit ke, ataupun jangkitan apa-apa ke, yang tu kena lapor
Bukan lapor kepada misi tersebut, tapi kena lapor juga kepada Kementerian Kesihatan. Iaitu wajib lapor. Sebab Kementerian Kesihatan akan bagi feedback bukan saja kepada negara kita, tapi kepada WHO, pada Pertubuhan Kesihatan Sedunia, bahawa ada side effect kepada vaksin ni, dia kena bagi warning kepada seluruh dunia. Jadi kita ni, ada individu kalau banding daripada seluruh dunia ni, sangat kecil bilangan dia. Tapi apabila jadi satu komplikasi, kita report pada badan dunia akan bagi terus macam mana nak siasat benda-benda ni. Jadi benda macam tu. Tapi kalau demam biasa tu kita expect. Jadi luar daripada biasa ni mesti dilaporkan balik. Mesti dilaporkan semula. Terutama macam fit fit ni bahasa apa dia sawan. Kena sawan sebagai contohnya. Yang tu kena lapor. Benda. Sel mana? Bayi tu lah macam sel. Okey. Sel bayi yang digugurkan. Saya tak pasti daripada satu soalan yang ke-6 ni tentang bahan vaksin yang diperbuat daripada sumber haram seperti mana sel bayi yang digugurkan, human diploid cell untuk MMR. Sebenarnya saya tak pasti, saya tak tengok MMR ni sumber daripada mana, sama ada human diploid cell ke ataupun apa ke. Sebenarnya dalam keadaan biasa, sel daripada manusia ni dia akan cuba elakkan. Sel daripada manusia dia cuba elakkan. Sebab apa dia? Sebab dia takut transmission of the blood transmitted disease. Biasanya dia cuba elakkan. Biasanya dia akan ambil daripada sel-sel yang tidak ada kaitan dengan manusia. Biasanya begitu. Sekiranya keadaan keperluan, dia katakan ada, betul lah sel daripada manusia. Saya tak pasti sel bayi yang digugurkan ni, rasanya ada something tak betul sini kat saya rasa. Sebabnya, kalau digugurkan bayi tu tak betul. Sebab dalam medical practice pun kita tak boleh gugurkan bayi. Gugurkan bayi untuk keselamatan nyawa ibu, bukannya untuk clinical trial. Bukan begitu. Untuk keselamatan nyawa ibu, boleh gugurkan bayi. Adalah banyak itu. Cumanya dalam kes benda-benda yang kita mungkin rasa haram, sebagai contohnya siram lembu. Siram lembu tidak ada masalah. Nanti orang bincang pula, lembu disembelih ke tidak? Itu di luar perbincangan kita lah. Di luar perbincangan kita, kan tanya lembu sembelih ke tidak, apa dia siram ni ambil daripada darah lembu ni halal ke tidak. Jadi pembincangan tu berlarutan macam tu. Asasnya perbincangan kita adalah benda ini telah berubah bentuk dia dah. Berubah bentuk. Dan sel dalam tubuh kita ni sebenarnya, kalau nak beritahu kepada pendengar sekalian, bahawa ambil mana-mana sel pun, kita boleh grow dia dalam makmal. Ambil sebagai contoh sel mukosa daripada mulut ni, kita kikis sikit, kita buat dalam makmal, kita bagi condition yang sesuai untuk dia grow, dia boleh membiak sel. Tapi ini selepas berapa generasi dah. Mungkin 3 generasi, 10 generasi, dia boleh terus membiak, tidak ada masalah. Dan sel ni boleh digunakan balik untuk apa-apa tujuan biologi. Tidak ada masalah. Tapi asas dia daripada sel human. Takkanlah ni transmission berlarutan macam ni. Yang atas ni kita rasa haram, yang bawah habis haram belaka. Sedangkan benda ni dah berbeza dari sudut morfologi dia. Bahkan saya ingat lagi perbincangan ulama kita sampai ke satu peringkat, dia bincang apabila babi ni mati kat akar pokok, tiba-tiba pokok tu sedup zat babi ni dan melibatkan buah atau pokok tu, halal ataupun tidak haram halal buah tersebut. Jadi ini suatu skop yang di luar perbincangan kita. Jadi kita tidak boleh nak bincang macam ni. Kalau bincang macam ni, dia tidak akan berlaku tidak produktif perbincangan ni. Tidak ada kesudahan perbincangan macam ni. Sebabnya Allah SWT ni dia memudahkan kita, bukan menyusahkan kita. Sekiranya ada alternatif lain itu lebih baik daripada alternatif kita panggil sel yang hidup ini. Sel yang daripada human ataupun yang unsur-unsur yang was-was ini. Mungkin dia akan pergi kepada telur, mungkin dia pergi kepada benda-benda yang lain yang kita tak ragu. Tapi asasnya sel tersebut adalah sel, bukannya organ. Kena faham. Sel ni asal biji sel. Dia boleh grow benda tersebut, dia boleh biarkan benda tersebut. Okey, akhirnya
Ada banyak ni? Ada 4 lagi. Oh. Bila soalan. Bagaimana jika ada orang kata tak nak vaksin sebab nak amalkan pemakanan sunnah seperti madu ataupun hamba sauda? Ini tak betul. Nak amalkan makanan sunnah tidak ada masalah. Saya pun makan madu. Buat barbecue madu ada banyak. Kalau nak resipi nanti boleh email balik macam mana. Tak ada masalah. Tapi yang jadi masalahnya bila tidak nak vaksin. Ini jadi masalah. Sebab saya nak cerita pada sidang pendengar lah. Rasa mungkin banyak bukan background. Sidang pendengar tahu bahawa hadis tentang antum a'lamu bidunyakum, kamu lebih tahu tentang dunia kamu tu, bermula daripada macam mana? Bermula hadis ni Nabi sebut macam tu ada disebabkan oleh Nabi tengok sahabat-sahabat ni ambil bunga tamar pergi letak kat pokok tamar lain. Dia cross pendebungan, pendebungan silang. Dan bagus, membiak bagus tamar. Dan buah tamar banyak itu. Nabi pun tegur. Nabi kata, siapa kamu nak buat macam ni? Kalau Allah nak buat buah tamar ni bagus, banyak, dia akan buat banyak, tak perlu buat pun macam ni. Biar dia berlaku sendiri. Tiba-tiba pada tahun next year, musim tamar seterusnya, sahabat tak buat dan tamar masuk. Kemudian Nabi pun tengok tamar masuk. Nabi pun sebut hadis tersebut, kamu lebih tahu tentang dunia kamu. Jadi maknanya sahabat ni lebih arif lagi tentang pertanian dia. Dari sudut scientific knowledge situnya, sebenarnya kalau kita faham betul-betul bahawa cross pendebungan itu adalah satu bentuk manipulation genetics. Teknologi pada zaman itu. Kalau kita bincang tentang manipulation genetik, bincangan tajuk yang panjang. Tapi asasnya adalah pendebungan tu, cross pendebungan tersebut adalah manipulation genetik. Kita ambil genetik lain, kita masuk ke genetik tu, ni satu bentuk ni. Maka hasil dia bagus, baik. Maka Nabi pun sebut macam tu. Menunjukkan bahawa tidak ada halangan benda-benda yang bentuk dunia. Tetapi mesti ada evidence base dia. Bukti-bukti dia. Dan Islam ni tidak melawan sains. Macam mana saya cerita tadi. Mungkin agama lain, dia bertentangan sains. Tapi Islam ni tidak bertentangan sains. Bahkan kalau nak kenal Allah Ta'ala, melalui sains pun boleh kenal Allah Ta'ala. Maka salah satu bentuk yang pentingnya adalah untuk protection, apa kita panggil pertahanan tubuh kita ni, ada melalui vaccination. Vaccination ini, teknologi ini tidak ada di zaman sahabat. Tidak ada zaman Nabi, tidak ada zaman sahabat. Bahkan ada sekitar kurun 20-an baru ada. Itu pun berdasarkan kepada observation, pemerhatian kepada penyakit smallpox. Penyakit smallpox ni bahaya, tapi dia ada vaksinnya menyebabkan boleh mengeluarkan wabak smallpox tersebut. Ini perhatian berdasar kemajuan tamadun manusia. Dan Islam ni dia tidak bertentangan tamadun. Kecuali tamadun itu merosakkan manusia. Apabila kita tanya balik kepada sahabat yang nak amal makanan sunnah saja, tapi tak ambil vaksin, apa dia fakta yang katakan bahawa tak ambil vaksin itu lebih baik daripada ambil vaksin? Bukannya kita bincang dia, fakta tak ambil makanan sunnah, dia tak boleh macam tu. Ambil makanan sunnah, teruskan makanan sunnah, tidak ada masalah. Tapi vaksin juga kena ambil. Ni ada link dia bagi bawah tu. Provocative question. Vaksin MMR. Tentang supplier. Okey. Saya tengok sikit. Ni ada ni, bawah ni, link ni. Okey. Human diploid cell. Dia kata? Dia human diploid cell, macam saya beritahu tadi. Dia bukannya darah bayi. Saya ambil contoh macam ni lah. Mungkin sidang pendengar tak biasa dengar tentang rawatan setengah penyakit ni
Sebagai contohnya bone marrow bone marrow transplantation. Salah satu bentuk sel yang bagus untuk bone marrow transplantation selain daripada saudara terdekat dia boleh ambil juga. Tapi salah satu bentuk yang bagusnya adalah melalui pluripotent stem cell. Stem cell. Pluripotent stem cell ni diambil daripada darah mana? Darah anak yang baru lahir tu daripada darah pusat. Darah pusat tu bukan diambilnya secara tidak proses. Dia kena buang dulu. Benda-benda yang ada antibody kena buang dulu. Baru dia ambil pluripotent tu, stem cell tu. Sebab asasnya nak beritahu pada sidang pendengar sekalian, bahawa Allah Taala jadikan kita ni, dia jadikan kita dengan satu sel. Dengan separuh sel. Bukan satu sel, separuh sel. Daripada bapa kita satu, ibu kita satu. Ni mungkin maghrib kat Malaysia. Tapi saya sini Isyak lepas lama dah. Jadi kalau nak solat tu, nak solat. Boleh tengok makin ada rekod ni. Jadi apabila ada sel ni, satunya daripada ibu, satu daripada bapa. Jadi yang bapa ni masuk dalam ibu, cukup satu sel, biji sel macam tu. Daripada sel biji ni, dia menjadi tangan, dia menjadi mata, dia menjadi mulut, menjadi gigi, menjadi apa? Kepala, menjadi otak. Bahkan Allah Taala buat secara mereka dia secara ajaib dia. Kulit duduk kat luar, mata duduk kat depan sini, otak duduk kat dalam, jantung duduk kat dalam, lepas tu tangan dekat luar. Daripada satu sel saja. Sel ni apa dia? Sel ni adalah pluripotent stem cell. Dia kan budak-budak ni banyaklah benda ni. Bayi-bayi. Jadi sel ni dia ambil. Jadi pembincangan sekarang ni, sahabat yang tanya, diploid sel ni apa dia? Diploid sel ni adalah sel daripada ni. Dia sel ni adakah hukum dia haram atau halal? Itu soalan dia. Saya jawab sel ni dia termasuk dalam benda darah kita ni. Kita tak tahu haram dia kat mana, halal dia kat mana. Tapi yang kita tahunya haram, halal dia ada najis. Najis tu pasal apa? Sebab dalam darah ni ada semua benda. Sel darah merah ada, sel darah putih ada, dia punya serum ada semua benda. Sel darah merah kita tak mau, sel darah putih tak mau. Serum juga tak mau. Yang kita mahu pluripotent stem cell. Itu saja nak. Pluripotent stem cell, satu sel yang kecil saja. Dan kita biarkan dalam makmah. Jadi banyak. Ataupun kita biar ikut tujuan kita. Diploid cell ke apa dia ke, biar dengan banyak. Jadi hukum dia apa dia situ? Yang ni saya tak mahu jawab. Bukan bidang saya. Tapi asasnya dia daripada manusia. Kalau ikut soalan ni. Saya kena search dalam internet dulu. Daripada situ. Tapi asalnya begitu. Jadi hukum dia halal ke haram. Yang kita bincang tadi, halal atau haram ni ada sumber daripada babi ataupun anjing. Tolak ke tepi dah. Ini apabila masuk benda ni, kita kena bincang juga dari sudut benefit dengan harm dia. Atau benefit dia, kelebihan dia dengan bahaya dia setara mana. Mudarat dia macam mana. Yang ini masuk pada fiqh aulawiyat. Yang mana lebih bahaya? Bila lebih bahaya, kalau dah bahaya lebih besar daripada kebaikan dia, kita kena tarik tepi dah. Tapi kalau bahaya dia kurang daripada ini tak kebaikan dia, kita ambil lah kebaikan dia. Begitu juga masuk pada satu soalan lain. Ada tak alternatif lain? Kalau tidak alternatif lain, kebaikan dia banyak, kita ambil juga. Tapi apabila ada alternatif lain, kita kena pergi alternatif lain. Macam mana nak ada alternatif tersebut? Ini melalui research. Dan research ini tidak berada di kalangan umat Islam sekarang ni. Itu masalah. Jadi kita tak boleh nak salahkan orang awam yang terima vaksin tersebut. Tapi kita kena salahkan kepada fardu kifayah ini tidak selesai. Itu kita kena salahkan. Jadi persoalan kepada pembincangan kita bukannya saja halal dan haram human diploid cell tersebut, tapi setara mana alternatif yang kita bercari selain daripada benda tersebut. Itu perbincangan dia. Ozi Mehmet tidak mengambil vaksin untuk anak-anak beliau jika vaksin perlu. Saya tak kenal Ozi Mehmet siapa dia. Kena tanya dia. Tidak mengambil vaksin. Apa dia hujah dia tidak ambil vaksin? Sebenarnya ustaz super juga macam doktor, dia bukan satu kategori. Ada ilmu tinggi, ada ilmu rendah. Jadi ustaz je kalau bidang pembahagian harta pusaka, kita jangan tanya dia pasal haid dan nifas. Tak boleh macam tu. Kena kita tanya pakar bidang dia.
Okey. Satu lagi soalan, ada isu vaccination AEFI kaitan dengan agenda Yahudi dan sebagainya. Macam dia kena buat firma kat tu. Kita ada kita punya Sebenarnya ilmu ini kalau datang daripada orang Yahudi pun kita kena terima. kalau tu. Kalau betul. Sebabnya orang Yahudi ni kebanyakan dia melawan ilmu. Yang tu yang jadi masalahnya. Yang tu disebut sebagai ahli kitab. Kita tahu dah. Cerita ahli kitab. Saya teringat lagi ketika Nazi nak lawan Yahudi dahulu. Semua benda dia kata ni sumber daripada Yahudi. Habis semua benda. Yahudi semua. Sebab dia buat propaganda tersebut. Yahudi, propaganda. Jadi kita tahu sumber daripada, betul ke tak Yahudi begitu. Kemudian antara dia anti pada Yahudi. Yang Nazi, Hitler anti tersebut adalah tentang kita sebutnya adalah sains. Dia anti. Dia antara sains dia antinya adalah tentang fizik, kimia, biologi dia anti. Kemudian salah seorang Yahudi yang lari ke Amerika adalah Albert Einstein. Albert Einstein tu buat bom, pergi bom kat dia jual dia ke Jepun dan sebagainya. Jadi dia kena recognize bahawa Albert Einstein tu ada ilmu. Jadi dia tak boleh nak kata ni orang Yahudi saja, tak boleh gitu. Dan begitu juga dalam kes ni, vaccination ni kalaulah dia memberi kebaikan kepada umat, vaccination ni nak beritahunya kalau dia memberi keburukan, orang Yahudi pun tak ambil. Tapi sekarang ni orang Yahudi pun ambil juga. Sebab dia tak mahu masyarakat dia terdedah kepada penyakit juga. Dan di peringkat nasionalnya, antara satu pertubuhan yang berautoriti untuk umat Islam ni, nama dia FIMA, kalau saya sebut ni, Federation of Islamic Medical Association, Persekutuan Pertubuhan Islam Sedunia, Pertubuhan Perubatan Islam Sedunia. Yang ada, yang rasa di peringkat Malaysia yang pernah jadi presiden yang warga negara Malaysia ni rasa Datuk Musa Nordin, pakar pediatrik di Damansara Hospital saya. Ada tahunan lah aku tak tahu. Jadi FIMA ni, saya pernah bersama dengan seorang pakar dia, Dr. Ali Mish'ang daripada Jordan. Memang orang yang bagus-bagus semua dan berautoriti dalam benda ni, dan mereka setiap tahun mereka membuat persidangan-persidangan untuk membincangkan masalah umat. Dan mereka juga sependapat mengatakan bahawa vaksin ini merupakan satu benda yang wajib. Sebab dia mencegah penyakit. Jadi 2-3 bukti yang kita sebutkan sini, terutama yang orang Yahudi pun ambil vaksin. Jadi takkanlah orang Yahudi ambil vaksin ni untuk mematikan orang dia sendiri. Ni kena faham. Dan apabila bincang tentang kita nak beritahu orang lain tu tak bagus. Seorang kata sebagai contoh, seorang kata orang Kristian kata Tuhan itu 4 dalam 1. Sebagai contohnya. Kita kata tak betul. Bukan tak betul 4 dalam 1. Bukan maksud 4 dalam 1 tu betul. Tapi kita beritahu bahawa bukan pegangan orang Kristian begitu. Dia kena tahu benda yang betul tentang agama dia lah. Begitu orang Yahudi. Benda yang tak bagus, kenapa tak bagus? Dalam hal ni kita tak tahu sama ada orang Yahudi sungguh ke dapatkan research ni rasanya daripada United Kingdom, bukan daripada Amerika ataupun daripada Israel. Yang peringkat awal untuk vaksin ni maknanya daripada United Kingdom. United Kingdom ni saya tak tahulah orang Yahudi seorang mana. Tapi itulah kita nak beritahunya bahawa sekiranya program ini untuk memusnahkan manusia, orang Yahudi juga tidak ada program vaccination dengan dia. Tapi sekarang ni ada. Orang Yahudi kau ambil vaccination. Dan banyak propaganda macam ni berlaku semasa dulu di Afghanistan, saya ingat. Dia terbukti bahawa wabak penyakit yang sepatutnya kita panggil avoidable, boleh dielakkan ini, sepatutnya tak ada dah. Tapi masih lagi berlaku di Afghanistan. Sebab dia tidak ambil vaccination. Tempat lain tidak ada dah boleh kata. Tapi masih lagi berlaku di Afghanistan. Jadi kita tak boleh kata Afghanistan tu sebab dia Muslim dia bagus daripada negara kita. Sebab negara kita ikut ambil vaccination, dia boleh begitu. Dia kena berbahas ni berasas kepada ilmu. Untuk vaksin ini ada satu soalan yang agak saya rasa serius juga.
Bagaimana para ibu boleh melaporkan mengenai vaksin failure apabila para doktor tidak mencatatkan batch number pada vaksin tersebut di Malaysia, sedangkan ia satu keperluan untuk adverse effect following immunization, AFI. Sebenarnya, sepatutnya setiap doktor kena tulis batch number berapa, baru dia ambil vaccination. Baru dia bagi pada sakit mana, batch number berapa. Dia kena tulis, patutnya begitu. Kalau tak tulis tu adalah sebahagian daripada tidak follow SOP. Etika dia salah. Jadi dia kena follow SOP tu dengan menulis batch number berapa. Kalau kita sebagai pesakit, kita kena remind lah doktor gitu. Batch number berapa kena tulis. Ambil vaksin ni batch number berapa. Baru dia tahu batch mana yang rosak, batch mana yang ada masalah dan sebagainya. Kadang-kadang macam saya sebutkan tadi lah, negara kita ni kadang-kadang tempat terpencit tidak ada electricity sebagai contohnya. Boleh menyebabkan vaksin ni rosak. Jadi batch number berapa tu kena tahu. Biasanya ada. Okey. Okey, okey. Okey, saya rasa itulah yang saya boleh sebutkan sini. Mungkin ada yang tertinggal, terkasar, tu minta maaf lah kan. Kita sama-sama kita. Dan saya bukan orang terbaik dalam bidang ini. Saya cuma beginner of the in this field. Dan even imunisasi pun bukan bidang saya juga. Bidang saya bidang antibiotics. Bidang saya bidang kajian antibiotics, bukan bidang vaccination. Bidang vaccination ni dia kena ada dua kepakaran, iaitu kepakaran microbiology dan kepakaran immunology. Saya cuma ada kepakaran microbiology dan sedikit farmakologi. Farmakologi ni adalah kajian tentang ubat-ubatan. Saya rasa sekali itu saja. Mungkin kalau ada sahabat-sahabat yang boleh bagi feedback kepada Babisma, silakan untuk bagi feedback. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.